10 jenis buah-buahan yang boleh lawan kanser. Nak tak? Ni siapa-siapa yang tak mau kanser awal-awal lagi, kalau belum kena pun bagus juga. Nombor 1 ialah blueberries ataupun semua jenis berry lah, senang. Yang paling top sekali dia orang panggil cranberry dengan blueberry. Boleh? Nombor 2 lemon, nombor 3 apple, nombor 4 strawberry. Oh, strawberry pun termasuk juga, tapi hati-hatilah. Saya rasa banyak juga pestisida kan. Lepas tu grapes, terutama sekali red grape, merah punya anggur tu. Lepas tu grapefruit yang masam tu, okey. Pisang, yes. Peaches, lagi satu buah cherry. Cherry ni lain daripada berry, okey. Nombor 10 pomegranate, buah delima. Yang penting ialah avocado. Nombor 11, nombor 12 ialah saya bagi pineapple pula, sebab nenas dengan pisang kat Malaysia banyak kan. So ambil banyak-banyak, jangan risau. Kalau ada buah sirsak, ambil dengan durian Belanda tu sekali. Boleh? Bye.